Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Selamat datang ke Mak Utara Channel. Hari ni aku nak test pre-wash daripada cleanser guys. Sebelum tu jom kita unboxing dahulu. Okay. Untuk pre-wash dari cleanser ni, dia datang dalam botol 4 liter. Kalau tak silap aku lah, botol 4 liter. Macam ni ha. Ya. Pre-wash dari cleanser. Tapi sebelum tu, bagi aku study dulu. Mantap cuy, stay tune. Dalam bekas ni, dia ada sukatan. Sukatan untuk kita baca sabun lah. Macam ni aku letak 200 ml air dan aku akan addkan produk cleanser ni, pre-wash cleanser ni dalam 200 ml juga. Dia punya dari segi kelikatan tu memang nampak cair sikit lah. Jadi nak tahu dia padu tak padu, kalau ikutkan tak perlu bancuh. Tapi oleh kerana aku nak try konsep jimat, kalau kata konsep jimat ni pun berkesan, apa salahnya kita try pakai? Tidak. Ini keadaan hood kereta aku selepas 2 hingga ke 3 minggu macam tu aku tak basuh kereta. Nampak? Dengan tip cicak, package dengan tip burung. Ni lah. Ni entah apa entah. Okey, kita try. Jadi konsep dia simple. Aku akan spray belah sini, yang sebelah sini aku tidak akan spray. So, nak tengok perbezaan dia kan. Ini keadaan aku tu memang sangat kotor. Kau tengok tu. Padu nak kotor kan. Okey, kerana belah luar tu panas kan. Lalu tu panas. So, aku tak boleh nak apply belah sana sebab syarat nak guna dia tu di tempat yang teduh. Okay, sebelum tu kita bilas dulu hood kereta ni. Dan lalang aku nak bilas dengan air bersih dekat hood kereta ni. So, kita test dulu sama ada hood ni bila kita corak air, kotoran ni boleh tanggal. Kalau tanggal, kira free lah. Kalau kata tak tanggal, lepas dia kering, lepas kita corak air, dia kering, masih melekat di kotoran tu, baru kita boleh test pre-wash daripada cleanser ni. Okey geng, jom kita tengok. Okay, seperti mana yang hampa tengok, ini adalah sisa-sisa kotoran yang masih melekat di atas bodi kereta. Inilah punca calak-calak halus berlaku apabila kita buat contact wash geng. So, masa ni lah kita tengok pre-wash by cleanser ni macam mana. Nak kata buih dia tak tebal, boleh katakan kategori creamy juga geng. Okey, selepas kita dah spray macam ni, kita perlu biarkan 3 hingga ke 5 minit untuk dia mengembangkan kotoran-kotoran degil yang melekat dekat hood kereta ni. Jadi harap hampa bersabar, stay tune geng sampai kita selesai. Nak tengok macam mana produk ni pergi. Pre-wash ni kan adalah shampoo prabasuhan yang tidak perlukan sentuhan geng. Dan di mana kita gunakan dia masa sebelum kita buat contact wash. Jadi shampoo ni selepas kita apply biarkan 3 minit. Lepas tu kita akan bilas dengan air bersih lah. Dan di mana shampoo ni selamat digunakan di atas permukaan cat. Kalau terkena atas windscreen ataupun kena getah-getah door trim ataupun bahagian plastik, hampa jangan risau. Ia selamat digunakan, tidak akan merosakkan bahagian part-part tersebut lah. Okay, dari sini kalau hampa perasan saat kita berdekatkan sikit. Apa nampak tak? Dia sudah mencair sobat. Nampak? Dia sudah mencair. Dia sudah mencair. Bahagian sisa yang tadi, tek burung tadi hilang lah. Tak ada. Dia sudah pergi bersama dengan larutan. Di sini aku nak tegaskan geng, elakkan apply tengah cahaya matahari terik
ataupun di bawah sinaran cahaya matahari lah. Sebab bila pre-wash ni kering, sebelum dia menjalankan kerja dia, makna kata ia tidak akan dapat menanggalkan kotoran degil lah. Sebab pre-wash ni tujuan dia untuk melembutkan kotoran-kotoran degil yang melekat di atas permukaan bodi kereta supaya nanti bila kita bilas dengan air bersih, dia akan hilang masa kita bilas dengan air tu lah. Sebagai contoh lah, bila pre-wash ni dia dapat jalankan kerja dia, seperti yang kau lihat atas hood kereta ni nampak. Ada kotoran tu ada yang dah lembut, geng. Okey geng. Aku sebelum jadi salah faham, aku nak abang apa, video ni ada part yang aku lajukan sebab aku nak pendekkan masa dia. Jadi sepanjang aku shoot dekat hook kereta, sepanjang aku apply memang aku tak ada cut video. Cuma aku lajukan video supaya tak mengambil masa terlalu lama geng. Terima tu. Aku tak membuat video panjang-panjang. Sekarang dah cukup masa lebih kurang sekitar 3 minit. Jom kita bilas dengan air bersih. Kita kena buka pump dulu. Okay. Pastikan bilas sampai betul-betul bersih. Kalau hampa nak buat contact wash, tak akan jadi masalah lah. Wah, tenang tanggal kan? Okay, lepas kita siap bilas, aku tak mau sentuh lagi. Jadi, aku nak keringkan pakai mini gun aku tu. Supaya boleh tengok lah macam mana hasil dia kan. Ini pendapat peribadi aku. Sebenarnya, pre-wash dari cleanser ni bagus geng. Sebab dia tidak merosakkan lapisan wax. Sebab kereta aku ni ada lapisan wax tau. Tapi dia tidak merosakkan lapisan wax. Nampak? Efek hidrofobik masih ada dekat atas hood kereta ni. Okay guys, jom kita tengok hasil dia macam mana. Ini hasilnya ni. Hood kereta dah bersih tanpa perlu kita buat contact wash. Ini bahagian yang aku tak apply tadi, yang aku tak spray bahagian belah sini. Nampak perbezaan dia. Nampak tak? Bahagian ni aku tak apply. Bahagian ni aku apply menggunakan cleanser daripada pre-wash. Sedangkan pre-wash daripada cleanser ni, tidak memerlukan bancuan. Kalau kau nak guna, tuang masuk dalam botol ni ataupun nak guna dalam snow cannon atau nak guna dalam paket, tak akan jadi masalah. Tapi oleh kerana aku cuma ada snow manual cannon, snow foam manual, dia aku apply guna ni lah. Sebab lebih mudah, lebih feeling macam tadi kan, nampak buih dia putih-putih kan. Kalau ikut kan tak perlu bancuh. Tapi oleh kerana nak jimat, aku gunakan ni sebab satu. 200 ml air, 200 ml pre-wash daripada cleanser. Ini hasil dia. Memang berbeza banyak nak ketara kau no. Nampak lah. Dari segi pandangan mata kasar aku geng, dari segi hook yang bahagian yang aku apply dengan yang aku tak apply ni memang nampak perbezaan dan nampak positif. Tapi dalam lingkungan 90% macam tu lah. Tapi kalau kita nak hasil yang maksimum, kita perlu buat contact wash untuk dapatkan hasil yang lebih cantik geng. Salah satu punca produk ni untuk mengelakkan celah-celah halus. Jadi macam mana geng? Padu tak padu geng? Padu lah geng. Kalau anda kata kereta kita just kotor sikit-sikit tu kan, pakai pre-wash daripada cleanser, settle. Tapi yang ni kalau anda kata kurang efektif tadi, mungkin sebab aku bancuh gunakan nisbah satu dengan air bersih. Itu salah satu sebab dia. Macam mana geng? Padu tak padu pre-wash daripada cleanser ni Itu pun aku guna konsep jimat B40 orang kata, iaitu 200 ml air bersih, 200 ml pre-wash daripada cleanser ni Itu pun dah dapat hasil yang cantik dan juga hasil finishing yang baik untuk kita gunakan. So, untuk bancuhan B40 aku tadi ni boleh digunakan. Ya. Bagusnya pre-wash cleanser ni selepas kita apply, macam aku tunjukkan tadi tu, lepas kita dah bilas dengan air, pergi buat contact wash.
Jadi, selamatnya apabila kita buat contact wash, kemungkinan nak berlakunya swirl mark tu amatlah sedikit, sahabat-sahabat semua. Sebab apa? Pre-wash telah jalankan kerja dia untuk prabasuhan pertama sebelum kita buat contact wash. Ya, segala habuk, gerim, silek, apa lagi, minyak, habuk-habuk degil, kotoran degil, dia akan kembangkan. Tapi, mengikut instruction yang telah dia berikan, takkan jadi masalah. Nak apply, jangan apply masa di tengah cahaya matahari terik. Kalau rumah hampa tak ada posh macam rumah aku, okey, jangan risau. Tunggu petang ataupun basuh awal pagi. Sebab awal pagi tidak terlalu panas. Contohlah nirai P8 kan. Sesuai digunakan pre-wash ni. Sebab nak guna dia tak lama kan. Contoh, kalau kata kereta hampa tak teruk macam kereta aku tadi ni dah 3 minggu tak basuh. Saya bilang pakai pre-wash ni tak perlu buat contact wash pun. Kereta sudah bersih dan melak kan. So, dah ni, kat mana hampa boleh dapatkan pre-wash ni? Link aku tinggalkan kat ruangan description. Like, comment, share dan subscribe geng. Terima kasih pada hampa yang mana stay sampai akhir video. Hampa memang mantap cuy. Zaz. Oh lupa aku tadi cameraman. Okey geng, nantikan video seterusnya. Mantap.